Saya pernah dapat komen orang cakap saya sombong. Padahal saya tak sombong. Saya ni sebenarnya pemalu. Dan satu perkara lagi, kadang-kadang orang cakap saya sombong berdasarkan first impression dia sebab saya tak tegur dia. Macam mana saya nak tegur awak kalau awak pun saya tak kenal? Saya kenal family saya, geng-geng Astro, Mualim Muda, kawan-kawan saya. Itu je saya kenal. Jadi kalau awak nak saya meraihkan awak, saya layan awak dengan baik, tegur saya dulu. InsyaAllah saya akan layan awak dengan sempurna. Penuh galeri phone awak tu dengan muka saya. Muka kita. Jadi saya minta maaf tau kalau awak terasa. Siapa je yang tak sedih? Maklum kat bawah tu kan, dia tengok K-drama Hindustan pun sedih menangis. Gen Z kat bawah tu pula, kalau dia sedih, guarantee dia remove DP dia. Kalau tak, guarantee DP dia jadi warna hitam. Status dia pula, galau memanjang. Kusangkakan kau adalah rumah. Rupanya sekadar tempat singgah. Ni nak tanyalah dekat Gen Z, cringe tak? Dan saya nak bagi tahu, kita ni kan ada Nabi. Dan Nabi kita diuji dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Tak setara dengan kita. Tahu tak suatu hari, ketika kewafatan anak baginda Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu, baginda bersabda dalam riwayat Bukhari, innal aina tadma', sesungguhnya mata ini menangis, wal qalba yahzan, hati ini bersedih, wala naqulu ila ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengatakan apa melainkan yang Allah Ta'ala reda. Sedih tak apa, tapi Nabi ajarkan kita untuk sabar dan jangan putus asa. Bukankah Allah rakamkan dalam Quran melalui surah Yusuf ayat 87? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab yang putus asa itu hanyalah orang kafir. Pada tahun kesedihan baginda, tahun ke-10 kenabian, baginda diuji lagi dengan kesedihan yang luar biasa. Kehilangan pakciknya, pelindungnya Abu Talib. Kehilangan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah, pergi ke Taif berdakwah. Apa jadi? Baginda ditolak, direndahkan, dibuang, dilempar dengan batu. Tapi baginda tak berhenti berdoa. Sunnahnya di sini, jangan berhenti berdoa ya. Seruntuh apa, seribut apa takdir dan kehidupan kita, ingat Allah jaga kita. Dan kita kena tahu kesedihan ini bukanlah salah. Kita kan manusia. Kesedihan ini bila kita lepaskan akan menstabilkan emosi. Bahkan kesedihan itulah yang telah menguatkan baginda untuk harungi jalan dakwah. Tak ada sunnah yang lain tau. Dalam riwayat Abu Daud, idza hazabahu amrun sallah. Ketika Nabi sedih kan, terbeban hati baginda kan, baginda akan solat. Sebab dengan solat itulah akan menguatkan baginda. Dan Nabi pun ada ajarkan satu doa kepada Ummu Salamah yang bersedih hati kerana kematian suami. Kita boleh amalkan doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ganjarkanlah pahala di atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Saya Mualim Muda Idin. Tak marah, nasihat. Alhamdulillah. Terbaik Idin. Tak marah, nasihat. Idin macam sedih. Sedih kan tajuk kan. Kan Mawi sedih sangat tu. Tak, tuan-tuan dan puan-puan sedih tak? Yang penting orang yang kat depan. Yang betul sampai lah tu. Kalau kita je sedih, orang ni tak sedih, tak ada. risau juga kan. Lagi sedih kan. Sekiranya anda rasakan Mualim Muda, imbas kod QR yang tertera di skrin, undi Mualim Muda Idin. Jadi jom kita nak tanya doktor lah, Dr. Kamilin, soalan tafakuh untuk Mualim Muda Idin. Sedia? Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Mualim Muda Idin. Soalan senang sikit ke susah sikit? Soalan yang sedih. Mestilah senang kan. Okey. Kalau soalan yang senang sikit. Okey, dia sekarang ni kita tengok zaman media sosial ni semua orang nak tayang macam-macam dekat media sosial. Sampai kan bila orang buat rawatan tradisional, rawatan yang dikaitkan dengan rawatan perubatan Islam pun nak dipamerkan di media sosial. Tak diraikan pesakit punya aib, tak diraikan, macam-macam lah orang buat ni. So saya nak tahu apa pandangan Mualim Muda Idin tentang isu ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sedia maklum kan, kita semua main social media, betul? Jadi dengan social media ni kita nampak banyak perkara, dan antaranya mungkin
ruqyah online ya doktor. Itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi secara asasnya ruqyah ni dibenarkan dalam Islam, bahkan memang ada. Dan kalau secara online pula, ulama kontemporari kita dah bagi garis panduannya lah. Antaranya apa yang dilakukan itu mestilah tidak melebihi dan tidak melampau ataupun mesti mengikut garis panduan yang syarak tetapkan. Maksud dia ruqyah je lah, dia tak ada buat perkara-perkara yang pelik. Kena buka tudung lah, dedahkan aurat dan sebagainya kan, kalau dia merawat. Dan kemudian mestilah dengan ayat Al-Quran dan tidaklah dia menjampi-jampi dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kurafat dan sebagainya. Macam itulah doktor. Okey. Macam mana doktor? Okey. Jawapannya? Nak kena komen juga ke? Ya, kena komen. Okey, Kalau secara doktor tak komen, doktor kena bagi gift. Tu kalau kat TikTok lah. Orang tengah duk ruqyah tu dia bagi gift ikan paus. Tak jadi kelakar jin tu. Itulah secara umum, secara ringkasnya boleh disebutkan begitu. Walaupun kita kata medan media sosial ni penuh dengan fitnah dan macam-macam lah. Lagi-lagi bila orang kaitkan dengan agama, kadang dibuat image yang tak elok. Itu mungkin kena diperhalusi lagi lah. Tentang persembahan tadi, for somehow saya rasa persembahan Idin pada minggu ni ada vibe yang positif. Dia ada di sebalik kesedihan yang tajuk tu, tetapi ada keceriaan muallim muda Idin yang dipamerkan. Mungkin sebelum ni nampak sedikit backing, nak kata bukan marah kan, nasihat. Tapi dari sudut persembahan saya tengok, alhamdulillah muallim muda Idin kali ini konsisten. Maksudnya bila menyebutkan hadis tu ada sebutkan sumbernya. Itu satu perkara yang baik. Dan saya suka juga dengan sunnah yang diajarkan pada akhir itu, yang mana ramai daripada orang Malaysia ni tak tahu. Maksudnya bila kita dalam kesedihan, kita dalam musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramai ingat ini hanya untuk orang yang mati je. Betul lah. Sedangkan dia untuk musibah. Ini satu sunnah yang sangat-sangat baik untuk diajarkan. Terima kasih. InsyaAllah. Itu dia. Kita bagi tepukan untuk muallim muda Idin. Ya, dan juga terima kasih Dr. Kamilin.